Lepas tu aku dah tengok, alah rezeki orang ni masing-masing. Kita tak boleh nak dengki. Bukan nak dengki tau. Orang yang buat video tunjuk tangan, tunjuk barang, tunjuk gerak-gerak macam tu, effort dia pun ada tau. Berbanding orang yang tunjuk pemandangan, tak apa-apa, lepas tu tak ambil kuning, tak ada effort usaha langsung nak buat video. Rasa macam menyampah tu. FFP kan. Lagi-lagi satu orang yang rekod seller punya video. Elok, tak kena mata, tak kena bank apa. Elok je. Tiba-tiba dapat commission. Dia boleh buat commission melalui video punya seller punya rekod. Seller bagi, dia boleh convert sale 20,000. Ada tak orang lain buat video usaha depan kamera ni, cakap bercerita, so kawan-kawannya tunjuk tangan pun tak nampak muka tunjuk tangan, tak hope pun usaha dia juga buat video, berbanding yang diorang ni yang entahlah, menyampah lah kadang-kadang aku rasa macam itulah Titi ni seleb tau. Seleb Titi ni pernah aku rasa macam menyampah. Ada satu video tu dia FFP tau. Dia tunjuk commission dia dapat convert sale 20,000. Aku tak ada masalah tu, rezeki dia. Tapi aku menyampahnya, aku tengok video dia tu, dia record daripada seller punya video. Okay, kau dah record, lepas tu kau tunjuk commission kau. Tak adalah orang yang buat video ni kan. Bila ada orang kata, awak record seller punya boleh pula. Lepas tu dia berpetikat rezeki masing-masing kan. Kalau gitu aku pun lagi senang. Aku buka live seller, aku record je banyak-banyak aku post. Senang kan. Tak ada masalah. Titi tak ban pun. Lepas tu saya pun buat report lah akaun tu. Menyampah tau. Orang lain pun nak juga macam tu kan. Bukan kita dengki, tapi unfair tak adik untuk Titi lain, affiliate lain buat video tau. Report kan. TikTok cakap dia tak ada melanggar apa kandungan ke apa, tak ada. Kau daripada atas sampai bawah saya tengok video dia dalam page dia, dari atas bawah semua yang seller punya record. Kau tahu orang yang buat video tangan-tangan pun usaha tau. Dia sukarnya dia buka asset dia ambil video tu, dia tunjuk pun usaha dia. Banding kau senang kerja kau, alasan kau ada anak, semua ada anak kau record orang punya seller punya video tau. Rasa macam menyampah. Yang lagi menyampah tau, aku menyampah gila. Kau buka beg orange kat yang satu lagi dalam beg beg satu lagi dah teben dekat tu, seller owner tak bagi siapa shoot video dia haram. Kau pergi ambil video dia, kau pergi post dekat beg orange kau tu, konversi. Aku rasa menyampah lah. Aku pun buat beg orange pun aku tak ada ambil video orang. Paling bodoh pun aku ambil yang seller punya. Sekarang ni seller punya, sebab ramai boleh ikut seller punya. Aku ambil yang seller punya tau. Seller punya video pun aku edit seller punya video, ataupun aku ambil video aku. Sebab beg orange ni dia aku scroll